Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini kami ingin membentangkan projek kami yang bertajuk EcoBreeze, iaitu sistem pengudaraan pintar berasaskan solar dan penyediaan air semula jadi. Projek ini dibangunkan bagi menyediakan penyelesaian penyejukan yang lebih lestari, menjimatkan tenaga dan sesuai digunakan di kawasan panas serta ruang yang mempunyai pengudaraan yang terhad. Krisis suhu dan peningkatan jejak karbon. Pada masa kini, peningkatan suhu global semakin membimbangkan. Penggunaan penghawa dingin secara berlebihan menyebabkan penggunaan elektrik meningkat, seterusnya menambahkan pelepasan karbon. Selain itu, pembaziran tenaga juga berlaku apabila sistem penyejukan konvensional digunakan secara berterusan. Dalam masa yang sama, cuaca panas melampau boleh menjejaskan keselesaan dan keselamatan pengguna. Oleh itu, kami melihat keperluan ini untuk menghasilkan sistem penyejukan yang lebih cekap tenaga dan mesra alam. Pengenalan kepada EcoBreeze. EcoBreeze merupakan inovasi yang menggunakan tenaga solar off-grid bersama sistem penyejukan berasaskan penyediaan air. Sistem ini mampu beroperasi tanpa terlalu bergantung kepada grid elektrik konvensional. Selain itu, projek ini juga menyokong beberapa matlamat pembangunan mampan atau SDG seperti tenaga bersih, bandar mampan dan tindakan terhadap perubahan iklim. Evolusi teknologi penyejukan. Jika dibandingkan dengan kipas biasa swarm cooler standard, EcoBreeze mempunyai beberapa kelebihan utama. Pertamanya, sumber tenaga yang digunakan ialah tenaga solar secara off-grid. Kedua, media penyejukan menggunakan span selulosa dan air hujan yang lebih mesra alam. Ketiga, sistem ini mempunyai sensor pintar dan pengurusan automatik bagi meningkatkan kecekapan tenaga. Akhir sekali, EcoBreeze lebih lestari kerana penggunaan tenaga yang lebih rendah dan kurang memberi kesan kepada alam sekitar. Enjin penyejatan. Slide ini menunjukkan bagaimana proses penyejatan berlaku dalam sistem kami. Udara panas dari luar akan melalui span selulosa yang dibasahkan oleh air hujan. Apabila air tersejat, haba daripada udara akan diserap lalu menghasilkan udara yang lebih sejuk. Kipas DC 16 inci ini kemudian menolak udara sejuk tersebut ke ruang dalaman. Keadaan ini lebih menjimatkan tenaga berbanding penggunaan penghawa dingin yang biasa. Ini ialah reka bentuk rangka utama EcoBreeze. Rangka ini dibina menggunakan struktur yang kukuh bagi menyokong kipas, span penyejuk dan sistem pengaliran udara. Susunan komponen direka untuk memastikan aliran udara yang optimum dan penyelenggaraan yang mudah. Selain itu, reka bentuk ini juga membantu meningkatkan keberkesanan projek penyejukan. Arkitektur tenaga solar pintar. Slide ini menerangkan aliran tenaga dalam sistem. Tenaga solar dijana melalui panel solar dan disimpan di dalam bateri. Seterusnya, tenaga tersebut diagihkan kepada kipas DC, pam air, sensor dan sistem kawalan termasuk kipas AC. Dengan menggunakan tenaga solar, sistem dapat beroperasi secara cekap dan seterusnya menjimatkan kos elektrik secara keseluruhan. Gelong otomasi pintar. EcoBreeze turut dilengkapi dengan sistem otomasi pintar iaitu sensor PIR yang digunakan untuk mengesan kehadiran pengguna. Apabila pengguna dikesan, sistem akan mengaktifkan kipas dan pam air secara automatik. Jika tiada pengguna, sistem akan kembali ke mod penjimatan tenaga. Otomasi ini membantu mengurangkan pembaziran tenaga dan meningkatkan kecekapan operasi. Spesifikasi sistem dan pengurusan tenaga. Berdasarkan pengiraan, sistem memerlukan beban harian sebanyak 815 watt-hour. Kapasiti bateri yang kita gunakan adalah 1800 watt-hour sahaja bagi memastikan sistem mampu beroperasi selama 2 hari. Manakala panel solar berkapasiti 450 watt perlu digunakan untuk mengecas sistem. Namun begitu, sistem yang sedia ada ini hanya mampu menyediakan 300 watt-hour sahaja panel solar. Ini adalah disebabkan kekangan dari segi bajet. Pengurusan tenaga ini memastikan operasi yang stabil walaupun tanpa bekalan grid. Slide seterusnya ini adalah berkenaan dengan susunan pendawaian dan sistem kawalan EcoBreeze. Komponen utama terdiri daripada panel solar, bateri, charger controller, pengawal charge, inverter, sensor dan kipas.
Okey, sistem ini direka supaya aliran tenaga dapat dikawal dengan lebih selamat dan sistematik. Selain itu, penggunaan sensor membantu meningkatkan kecekapan penggunaan tenaga. Seterusnya, bukti keberkesanan sistem. Graf ini kalau kita lihat menunjukkan keberkesanan EcoBreeze dalam menurunkan suhu. Berdasarkan ujian yang dijalankan, suhu berjaya dikurangkan secara purata sebanyak 3.5 darjah Celsius. Keputusan ini membuktikan bahawa sistem penyejukan berasaskan penyejatan mampu memberikan kesan penyejukan yang ketara. Analisis geometri kedudukan yang di bawah tangga. Kami memilih kawasan bawah tangga sebagai lokasi pemasangan prototipe kerana kawasan ini mempunyai pengudaraan yang kurang baik dan cenderung menjadi panas. Melalui analisis geometri ruang, kami mengenal pasti kedudukan terbaik untuk pemasangan sistem supaya aliran udara dapat disebarkan secara lebih efektif. Di samping itu, ruang ini juga menjadi pilihan aktiviti perbincangan yang dilakukan oleh pelajar-pelajar kami berteknik nilai. Slide ini seterusnya menunjukkan pendekatan kelestarian yang digunakan dalam projek kami. Air hujan digunakan sebagai sumber air utama untuk proses penyejatan, manakala panel solar menjadi sumber tenaga utama sistem. Gabungan kedua-dua sistem ini membantu mengurangkan kebergantungan terhadap utiliti konvensional. Ekosistem EcoBreeze. EcoBreeze bukan sekadar sistem penyejukan biasa. Ia merupakan satu ekosistem menggabungkan tenaga boleh diperbaharui, penyejukan semula jadi dan otomasi pintar. Ketiga-tiga elemen ini saling melengkapi untuk menghasilkan sistem yang lebih cekap, lestari dan mesra pengguna. Seterusnya, fasa penambahbaikan untuk masa hadapan di mana di masa akan datang terdapat beberapa penambahbaikan yang perlu dilakukan, antaranya ialah penggunaan material yang lebih ringan dan tahan lama. Selain itu, sistem IoT boleh diintegrasikan bagi membolehkan pemantauan melalui telefon pintar. Kami juga mencadangkan meningkatkan kapasiti sistem supaya boleh digunakan pada ruang yang lebih besar. Sebagai kesimpulannya, EcoBreeze adalah penyelesaian penyejukan yang lebih lestari, cekap tenaga dan mesra alam. Sistem ini bukan sahaja membantu mengurangkan penggunaan elektrik, malah mampu meningkatkan keselesaan pengguna dalam keadaan cuaca panas. Kami berharap projek ini dapat menjadi salah satu alternatif kepada sistem penyejukan konvensional pada masa akan datang. Sekian, terima kasih. Okey, di sini saya tunjukkan sedikit video berkenaan dengan bagaimana EcoBreeze ini berfungsi. Okey, untuk permulaan kita perlu on dulu bateri solar, inverter, kemudian baru AC supply. Seterusnya ini adalah AC supply. Disebabkan ada pergerakan, maka kipas DC daripada EcoBreeze terus berfungsi. SSR juga akan bertindak sebagai switch sekiranya mendapat supply daripada DC. Okey, yang ini adalah switch bagi pump air. Okey, jika kita lihat pump air berfungsi dengan baik, pengaliran air juga telah diagihkan ke seluruh sistem. Bekalan air yang diperolehi ini adalah daripada rain harvest yang berdekatan. Yang ini adalah piping ke EcoBreeze bagi kipas AC. Kenapa kita perlu pakai kipas AC? Ini adalah disebabkan kekangan dari segi bajet, memandangkan kipas DC agak mahal. Ini adalah SSR yang dimaksudkan bertindak selepas mendapat input daripada sensor motion. Ini menunjukkan ruang di bawah tangga yang mempunyai pengudaraan yang agak lemah. Sekian sahaja daripada kami. Terima kasih.